Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Senar Berhad. Nombor telefon saya 0199699079. Saya adalah dealer SQL Accounting, UBS, IRS dan lain-lain. Yang saya tak sebut tu saya jangan jual lah. Okey. Yang untuk tumpuan e-invoice saya hanya tumpukan kepada SQL Accounting. Tapi video ini dibuat berdasarkan pada permintaan kawan saya nak belajar macam mana nak import daripada Excel ke UBS, Access UBS. Okey, yang pertama sekali saya dalam ni saya ada transactionnya macam ni. Okey. Kita kena buat sample transaction dulu. Okey, kita klik dekat periodic. Kita buat import export. Kita pergi EI housekeeping. Saya letak kat sini macam ni. Dan pulang pada anda macam mana, kat mana nak perlu landing. Okey. Yang keduanya, kita pergi klik dekat periodic. Kita import export. Kita export ke CSV dulu. Ambil yang ni, glpost.dbf. kita klik OK. Sekarang ni yang ni kita boleh, kalau batch tu batch 1, kita masuk batch 1 dan period 1. Kita klik OK. Macam ni. OK, sekarang ni kita pergi tengok dalam Excel ni. OK, dia dah keluar. Ni saya paling mudah sekali lah. Saya nak guna nombor 1236 1237 1237. Okey, sekarang ni yang ni saya masukkan 5,000. Ni 5,000. Okey, yang ni saya masukkan 2222. 4 kali 2 2222. Okey, tarikh ni saya masukkan tarikh yang ni. Okey, sekarang ni saya masukkan tarikh 3 ini 4 ini 4. Okey. Bila sudah tu, bila siap, kita klik save je pangkah ni. Okey, pergi balik ke UBS, cancel yang tadi. Kita pergi balik kat periodic, kita import export, kita import from CSV, ambil, jangan lupa ambil glpost9.csv untuk transaction. Okey, kita klik OK. Yang ni tadi kita ambil masuk period 1, period 1 dan batch 1, kita klik verify. Okey, sekarang ni dia dah ada 4 dan untuk terus masuk ke Access UBS ni adalah 4 transaction. Kita klik import, klik yes, dan anda boleh buat semakan. Okey, balik semula ke semakan transaction tu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi klik kat print batch of transaction. Kita masuk batch 1 tadi, kita klik OK. Sekarang ni dia dah masuk. Okey, nampak tak? 5,000 dengan 2,222. Dan saya hanya ajar konsep dan anda perlu test dan sebagainya. Sekiranya tak masuk, anda perlu tengok kat control panel dan guna region English United Kingdom. Kalau English Malaysia, dia tak akan jadi. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.